sebagai kerajaan. Saya bercakap kepada saya kerajaan dulu kan. Sebagai kerajaan. Dan sekarang pun kerajaan. Dia mesti tengok macam mana nak mengubah hidup rakyat. Terutamanya kumpulan peniaga. Sekarang kes bagi makan pagi Idul Fitri. Tetapi tak boleh selama-lamanya kes bagi makan pagi. Sebab pertama keluarga bertambah besar, keperluan tambah besar, keperluan hidup bertambah meningkat, dia nak kena beli rumah, dia nak kena. Jadi dia mesti tingkatkan pendapatan. Lebih-lebih lagi negara kita nak menuju kepada negara berpendapatan tinggi. Itu tujuannya. Mesti begitu matlamat. Dengan matlamat itu, artinya apa keperluan dalam bandak. Bandak sentiasa besar. Bandak kalau start ni kau besar kan? Kalau kita tengok berapa puluh tahun dulu dengan taman, dengan besar dan sebagainya, rakyat bertambah, bandak besar, orang berubah kan? Generasi baru main, generasi lama pun ada, jadi berubah. Peniaga-peniaga yang mulanya tu kecil, mesti satu masa dia nak duduk dalam kedai yang tetap. Percaya Cik Mak? Ya tu. Itu kan? Itu maksud.